Nak tahu tak tentang sejarah wang kertas? Sekitar penghujung tahun 1690-an, Bank Pusat Inggeris sebenarnya menerbitkan wang kertas yang dipanggil pound untuk menggantikan emas dan perak. Antara sebab kenapa mereka pilih untuk menggantikan emas dan perak yang dulu adalah wang, sebab emas dan perak adalah logam yang berat, besar, bising bila nak bawa ataupun nak letak dalam poket ataupun beg. Jadi sesiapa yang ada emas ataupun perak, mereka boleh tukarkan kepada wang kertas dengan bank, dan mereka juga boleh tukarkan wang kertas tersebut kepada emas dan perak semula pada bila-bila masa. Tak lama lepas tu, pound mula menjadi mata wang ataupun currency, manakala emas dan perak kekal sebagai simpanan di bank-bank pusat. Kemudian rakyat mula sedar yang bank dah cetak wang kertas lebih daripada jumlah simpanan emas yang ada dalam peti besi bank. Mulai saat itu, rakyat mula bergegas ke bank nak tukarkan balik pound kepada emas dan perak, dan telah berlakunya situasi dipanggil bank run. Situasi ini ialah di mana pendeposit mengeluarkan wang mereka dengan begitu banyak sehingga bank kehabisan wang. Pound, mata wang yang baru je dicipta, berada di ambang kejatuhan ketika itu. Jadi Sir Isaac Newton, ahli falsafah pada waktu itu, memegang jawatan Master of the Mint kalau nak ikutkan setaraf sebagai Governor Bank Negara Malaysia pada hari ini. Beliau ketika itu berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mengesyorkan harga emas pada kadar 3 pound, 17 shilling dan 10.5 pence untuk setiap ounce. Dengan kata lain, pencetakan wang kertas kena berpandukan dan berasaskan kepada harga emas tersebut. Nilai wang kertas dan emas ni dikenali sebagai gold standard, dan menariknya harga emas yang dipilih oleh Newton ketika itu telah bertahan selama lebih kurang 200 tahun. Jadi tuan-puan, jom kita mulakan simpanan emas dengan klik beg biru di bawah, ataupun boleh DM saya untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun emas tuan-puan secara percuma.